Assalamualaikum guys and welcome back to my channel. Hope korang semua sihat-sihat belaka. Minggu ni betul-turut kita update video nak buat motor RR kita ni. Motor RR kita ni. By the way, hari ni hari Jumaat Hari Jumaat 20 hari bulan. Dah sembahyang Jumaat, dah habis sembahyang Jumaat. Semoga korang semua pun dapat keredaan daripada Allah lah, sebab hari ni Jumaat, hari yang berkat. So, apa kita nak buat dengan RR kita, geng? Kita tengok barang Saya barang ni sampai dekat rumah saya, dekat Cyber. So, saya kena pergi ambil dulu semalam. Ini hari baru sampai barang tu. Ni dia, geng, barang dia. So, kejap lagi kita unboxing barang ni. Saya bawa tool-tool saya daripada Cyber untuk saya buat video ni. Sekejap. Saya ambil barang-barang dia dulu. Saya malas nak cut video ni, so saya jalan je macam ni. Allah, jatuh pula barang. Okay guys, barang pun kita dah ambil Apa benda dalam ni, guys? Kita unboxing dulu, guys. Apa barang ni? Ini saya dah buka by the way, tapi saya buka lagi sekali lah. Adalah carburetor RR VM28. Dia dalam unboxing carburetor. Ni saya rasa dia kopi ori. Tapi tak apalah, kita eksperimen kat motor ni. Sama ada carburetor kopi ori ni, VM28 kopi ori ni boleh pakai ke tak. Saya buka dulu. Yes, carburetor RR VM28 kopi ori Japan. Kejap lagi kita akan buka semua, tengok mijat pilot dia. Ni saya dah unboxing, tapi saya dah buka carburetor ni. Tapi tak apa, kita buka je lagi sekali. Tapi saya tak ada buat apa-apa lagi Okay guys, sekejap saya alih motor dulu ke sini supaya lapang sikit. And then kita akan start buka carburetor ni. Okay guys, welcome back. So sebelum apa-apa, korang yang belum follow tu, kalau boleh tekan butang follow, subscribe, like, and kalau boleh share lah. And korang jangan lupa juga dengan notification bell. Kalau korang suka video saya ni, korang tekan lah notification bell tu, supaya setiap video-video baru yang di-upload, korang akan terus dapat. By the way, motor pun saya dah alih ke sini. So, pertama yang kita keluar daripada box, macam ni lah bentuk dia. Dia datang sekali dengan tag ni, tag Jepun ni. Saya tak faham bahasa Jepun ni apa benda dia tulis. Tapi ini adalah VM28 Mikuni, daripada Mikuni, kopi ori lah. Carburetor sama macam original, tapi dia kopi ori. Saya tak pasti boleh pakai ke tak, tapi kita cuba. Macam ni lah bentuk dia. Ni luaran dia daripada luaran dia. So, kita akan buka slide dia. Kita akan buka, tengok tempat mijit pilot dia macam mana. Kita akan buka semua. Kita akan buka semua. Dan kita akan tengok barang-barang dia, dalam dia semua macam mana, cun ke tak cun. Okay, saya akan buka dulu. Saya akan letak phone saya kat bawah dulu. Korang nampak lah Kita akan buka part skru kat bawah ni.
Okay guys, kita dah buka Ini setelah dibuka, yang first kita tengok slide dia. Slide dia ada coating hitam ni, sama macam original. Ni lock dia. Semua rasanya macam sama aja. Zoom sikit. Dia coding-coding dia semua ada. Alamak, asal kenapa tak boleh zoom ni. Tak tahulah kenapa dia boleh zoom, tapi kat sini dia ada tulis 2.0 kat atas ni. Kalau kau nampak 2.0. Dalam dia sama je. Jarum dia pun macam lebih kurang. Tak apa. Spring sama je semua. Macam carburetor standard original. Dia didatangkan pelampung dia macam ni sama. Dengan minjet 270. Cuma saya buka ni, tengok ni. Pilot tak ada. Saya tak tahu kenapa ini saya buka memang daripada kotak memang tak ada pilot Memang tak ada pilot. So pelampung dia saya akan buka kejap Kita tengok pelampung ni kejap. Panas ini Hari Jumaat ni. Peluh-peluh. So, macam ni keadaan dia. Ni pilot dia punya roket. Okey lah, nampak macam kemas jugalah. Cuma kat sini lah tak tahu kenapa dia nampak macam bergerigi sikit. Rasanya okey je kot. Kita try buka minjet dia, tengok dia punya nozzle macam mana. Nozzle pun saya ada standby brand safety. Sebab saya takut nozzle nozzle daripada carburetor ni tak cukup besar ke apa, nanti kita bandingkan dengan nozzle nozzle safety, brand safety kit dia. Minjet pilot pun saya ada standby untuk VM. Kita akan buka dulu. Okey guys, untuk nozzle saya dah buka Untuk yang di sebelah kanan adalah nozzle yang daripada carburetor tu sendiri. Yang belah kiri ni daripada brand safety Saya tengok barang macam lebih kurang. Cuma yang dekat brand safety ni dia ada coding lah. Dan dia punya finishing, untuk kalau dilihat daripada mata kasar, brand safety ni lebih halus lah. Dia punya kerja nampak cantik sikit. Kalau kau tengok yang daripada carburetor sendiri, dia macam, tak tahu lah nak cakap, dia macam cala-cala apa dia kan. Nampak tak? Belah kiri brand safety halus, nampak tak? Dan color dia lebih kuning, brand safety lah. Lebih kuning. Yang cuma brand yang daripada carburetor sendiri dia lebih gelap. Tapi tak apa. Lubang-lubang dia pun sama 5 belakang 5 depan. Ni depan. Yang belah sini belakang. Sama je. Dua-dua 5 lubang, total 10 lubang. Lubang pun nampaknya saiz daripada mata kasar, saiz sama lah. Lebih kurang sama. Tapi saya akan pasang dalam carburetor ni brand safety. Sebab dia nampak finishing lagi cun kan. So kita pasang brand safety punya lah. Okay guys, sambungan. So ini daripada jarum pula. Sebelah kanan adalah daripada original carburetor. Dan sebelah kiri pula adalah daripada brand safety So dalam pandangan mata kasar, kalau korang nampak belah kanan ni dia macam daripada carburetor dia macam lebih gemuk sedikit daripada brand safety. Dan brand safety dia ada code dia ada code, nampak tak? 5EJ4 kod dia 5EJ4. Dan daripada original carburetor dia tak ada code So saya akan pakai daripada original motor pula, daripada brand safety ni. Brand safety ni memang daripada dulu zaman main RSX semua pun brand safety ni saya rasa dia adalah barang yang berkualiti lah. So
kita akan salin masuk jarum daripada brand safety ni. By the way, dah buka tadi, terpatah sikit pula, tak tahulah kenapa. Harapnya dia still boleh sangkut tali minyak. Tapi dah ada lock, saya rasa boleh je sangkut carburetor tali minyak ni. Terpatah sikit, tak tahulah kenapa, material dia kurang bagus lah. Tapi kita try. Okay guys. So carburetor pun dah pasang balik. Saya lupa nak beritahu tadi, pilot saya gunakan 25 daripada standard. Sepatutnya dia adalah 22.5, tapi saya naikkan satu dulu, 25, dan saya kekalkan minjet standard dia 270. Kita try dulu. Lepas tu jarum tengah, jarum di tengah, takut yang tengah. Dia ada 3 kan, 3 step. Saya taruh yang tengah-tengah. Ikut standard lah. So saya test dulu. Kita akan buka tank kotak angin, dan kita akan buka carburetor PWK daripada situ. Kita akan try pasang, and then kita try start, tengok macam mana. Okey ke tak okey, kita akan rem nanti. Okey ke tak okey. Pilot ni kalau tak boleh kita besarkan, sebab kita ada banyak minyak pilot. Boleh set, tak ada masalah. Kita buka dulu guys. Okay guys, carburetor dah pun buka. Semua dah buka. Saya buka sekali cover set belah sini sebab exhaust yang saya pasang itu dia dah kena dekat sini. So dia dah mencairkan bajak bawah ni. So saya nak try longgarkan sikit, and then tolak dia ke dalam sikit supaya tak kena. Sebab itu dia boleh gerak-gerak juga. So masa saya ketatkan tu, saya tarik dia ke sini, so dia rapat sangat. So cair sikit lah bajak. Dan nampak macam still ada juga leaking. Dan tak boleh zoom kenapa. Still ada juga leaking exhaust. So saya nak betulkan balik. Mungkin ada salah pasang ke apa. Nampak macam tu. Dan juga coil, saya nak try tukar coil juga. Tukar coil lain, coil racing Tobaki ada kat situ. Kita try. Ni coil ori, okey je, tapi saja nak try coil racing macam mana, okey ke tak okey. Sekejap lagi kita sambung balik lepas dah dipasang. Okey guys. Okey, update carburetor dah pasang. Coil pun dah pasang. Tapi coil kena pasang macam ni sebab dia ni terlampau besar daripada original. Kalau korang tengok, original pun dia ada tangkai ni untuk dekat kat sini. So dia benda ni akan keluar sikit. Tapi Tobaki punya badan lebih besar daripada original punya badan. So terpaksa buat macam ni. Dah test api tadi ada, alhamdulillah ada. Kita pasang. And then kita akan try start motor ni, sama ada okey ke tak okey. Original kita still simpan. Kita uji kaji je dengan coil Tobaki ni. Carburetor dah pasang cun-cun ni. Sekejap lagi kita akan start. Okey, carburetor dah siap pasang Cumanya pilot yang paling besar saya ada 26. Still motor susah nak ada timing sebab rasanya memang pilot kecil kot. Motor ni pun jack 1. So dia tak support. Ini tarik cok, tekan cok Oh dia okey je. So maknanya pilot tak cukup kena besarkan lagi. So saya kena order dulu pilot. Saya ada paling besar 26 je pilot dalam kotak tu. Memang kena order balik lah. So untuk tukar carburetor ni kita buat 2 part lah. Ini adalah part 1. Tak boleh ni tak boleh nak lepas throttle dia mati So memang kena tukar pilot besar sikit. Saya lepas throttle ni dia akan terus mati automatik. So kita akan jumpa next video. Goodbye.
Assalamualaikum.